Hello teman masak, hari ni kita nak masak nasi ayam. Kita pakai cantik-cantik ni, korang kena teman Ara masak pula, okay? Let's go. So first kita nak rebus ayam. So korang kena masukkan halia, bawang merah, bawang putih dan juga cube ayam. So kita pun masukkanlah ayam kita dekat dalam ni and then kita rebus dulu. And then after beberapa minit kita boleh angkatlah ayam tu. By the way, air rebusan ni korang jangan buang sebab dia ada banyak kegunaan lepas ni kita nak guna. Okay, yang ni korang kena buang yang dia punya buih-buih dekat atas tu untuk lagi sedap lah. Okay, and then ayam ni kita kena perap dengan kicap. Yang ni perap je selama 30 minit ke sejam ke macam tu. Kemudian air rebusan ayam tadi kita ambil sikit untuk kita nanuk nasi. Gitu. Lepas tu kita masukkan serbuk kunyit untuk buatkan dia nampak colour kuning-kuning macam ni supaya nampak lagi cantik. And then inilah kejadian nasinya. Pekak weh bahasa Kelantan aku. Untuk sos dia pula Ara masukkan 6 ulas bawang putih, 3 hingga 4 lada merah yang besar ni, and then cuka, garam, gula. Lepas tu kita blend pakai air masak lah, and then kita masak atas api untuk lagi sedap. Ara masukkan juga perencah Maggi cukup rasa, and then kita perah 5 kasturi. Lepas tu kita masukkan minyak panas, and then gau-gau dah siap. So now untuk ayam pula kita nak goreng ayam. Yang kicap lebihan tu korang jangan buang sebab kita akan guna untuk sos kicap kita nanti. So kita goreng sampai dia jadi macam ni. So ayam kita pun dah siap. Okay, so untuk kicap pula kita ambil yang lebihan tadi kan. Korang masukkan air rebusan ayam yang mula-mula tadi tu. Kacau-kacau and then dah settle untuk kicap kita. So now kita nak buat sup. Macam biasalah korang kena tumis bawang putih, bawang merah, and then 4 sekawan, and then masukkan ayam kita. Kita tumis dulu sampai dia jadi colour brown-brown macam tu. Masukkan air, and then Ara tak ada sup buncit. Aduh, yang tu lagi sedap. Yang ni Ara tak minat sebenarnya untuk serbuk sup macam ni. Ara tak suka. So korang jangan letak serbuk macam ni lah. And then kita masukkan macam biasalah kentang, daun sup, garam apa semua. And then Ara masukkan kulat juga. Kita rendam dulu. And then kita masukkan, make sure korang potong kecil-kecil lah, jangan besar macam Ara, okay? And then korang dah siap lah sup korang tu. Okay, kita move forward untuk tauge pula. Korang kena celur tauge ni and then masukkan sup yang kita buat tadi tu. Kemudian masukkan sedikit sos tiram. Dia kalau orang kalau Chinese dia ada masukkan minyak apa tak Ara lupa. And then kita masukkan kicap and then kacau-kacau, dah siap lah untuk tauge kita. Dia ala-ala chicken rice shop macam tu. So finally dah settle nasi ayam kita. Letih aku. So selamat mencuba.